Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Imzahali TV. Jika anda suka dengan konten kami, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share supaya kami boleh terus menghasilkan konten yang menarik untuk anda. Saya dan Sajak Sentuhan Jiwa mewakili sukarelawan Yadim Sabak Bernam dan pengurusi Yadim Sabak Bernam iaitu Puan Hasaswari dan juga Perkim Daerah Sabak Bernam diwakili oleh Profesor Dr. Hisam Surgi dan juga tim-tim Surau Taman Air Manis. Sekarang din Sajak Sentuhan Jiwa bersama dengan semua aktivis kita daripada Surau Taman Air Manis, Perkim Daerah Sabak Bernam dan juga Yayasan Dakwah Malaysia Sukarelawan Yatim dalam program Cuci-Cuci Sukarelawan Yatim. Jadi, sempena dengan program tersebut, dan Sajak Sentuhan Jiwa akan membacakan sajaknya bertajuk Anak Muda Berhati Mulia. Terimalah dan Sajak Sentuhan Jiwa dengan tajuknya Anak Muda Berhati Mulia. Anak muda berhati mulia. Contohilah Rasulullah pembimbing ummah. Contohilah Bilal Arrabah di sisi Allah. Contohilah anak Ahmad Amar di pintu syuhada. Beramal dan terus beramal. Berilmu sentuhan jiwa. Al-Quranul Karim menghiasi
dada. Anak muda berhati mulia, cerdas minda, cerdas diri, rohani dan jasmani. Anak muda berhati mulia, carilah keikhlasan dalam mencari keredaan Allah. Berkhidmat, berbakti kerana Allah. Contohilah Rasulullah pembimbing ummah, nilai murni dalam kehidupan insan yang sejahtera. Dan saja sentuhan jiwa untuk program cuci-cuci sukarelawan yatim anjuran Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Terimalah anak muda berhati mulia. 10 jalan ke surga. Kerana bagi seorang guru menyemai nilai-nilai murni, menghiasi dada, menerangi semesta. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat menerangi jiwa, memberi nilai keimanan untuk kita. Maha suci Allah. Maha suci Allah diciptakan hidup dan mati untuk menguji sejauh mana amalan manusia. Maha suci Allah diciptakan hidup dan mati untuk menguji sejauh mana amalan manusia. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha mengetahui segala sesuatu. Lang merah terbang tinggi di atas awan hiasi pelangi. Jangan lupa rumput di bumi, permata dan indah sentiasa menyinari. Alam hidup semesta di angkasa dan bebas di lautan adalah rahsia, kerana ia tersimpan di dalam Al-Quran untuk kita baca, semaikan dalam ilmu. Kerana ilmu itu mahal nilainya, bercahaya, menerangi alam jua semesta dan saja sentuhan jiwa. Sekian untuk warga Perkim, sukarelawan yatim Sabak Penam, semua sukarelawan Perkim dan juga Surau. AJK Surau, Taman Air Manis. AJK Surau, Taman Air Manis. Baru. Sekian, terima kasih. Lagi di lain rancangan. Ada satu. Kuih loyang khazanah budaya, rumah pusaka indah di mata. Khazanah berharga, mahal nilainya. Moga hidup keluarga sejahtera dan sajak sentuhan jiwa. Ada kena ikut yang 5B tu. Kalau kita skip, biasa kadang-kadang kita terlupa lah apalah. Kalau boleh kita janganlah terlupa untuk waktu-waktu tu. Kita kena asingkan ubat. Kalau kita rasa terlupa, kita ikut. Okey, untuk sehari ni berapa kali makan? Kita boleh buat pengasingan tu. Ada dia punya, kita ambil box ke apa kan, box pill tu untuk pengasingan. Dan jangan buka ubat tu. Kalau dia ada dia punya plastik tu, jangan buka terus letak dalam untuk pengasingan tu. Sebelum kita boleh gunting. Contoh Panadol tu kita gunting, jangan terus buka pil tu. Kita letak pula, itu pun tidak dibenarkan. Lepas tu kalau kita rasa macam tak, masalahnya kalau kita nak jalan luar, ubat tu kita buka, kita letak dalam bekas sahat untuk kita makan satu kali je. yang tu cuma dia jangan buka lah, kita gunting kan, dia ada plastik keras tu, kita gunting, jangan buka. Jangan dibuka, maksudnya kita gunting. Boleh, tapi kita gunting. Jadikan 1, 2 macam tu. Memanglah biasa kita nak bawa keluar kan, dan jangan simpan lama dalam kereta. Kita bawa lah, macam kita sementara tu okey lah, kita pasang aircon dalam kereta. Lepas tu kita boleh bawa masuk kat mana kita pergi, masuk dalam beg kita kan, beg khas kita ke beg ubat kita. Baju bunga lah. Saya cadangkan dekat paket ubat tu, tulis situ. Kalau habis pulangkan kembali. Kalau tak habis. Sekarang dekat paket tu tak tulis. Memang tak tulis. Jadi sebab tak kita tahu. nak suruh habiskan ubat tu. Kita tak galakkan macam tu. Sebenarnya ubat mesti makan habis. Terutamanya antibiotik, jangan dibuang, mesti habiskan walaupun dah baik. Itu penting. Lepas tu kalau misal kata cara pemakanan ubat di rumah tu, kita kena
Makanlah ubat sayangi diri, sejahtera negara. Makan ubat senyum sentiasa, berlapang dada agar hidup sejahtera hendaknya. Bagai bunga-bunga kasih yang indah menemani kita. Moga kita terus sehat dan terus berbicara tentang kehidupan indahnya alam dan manusia. Klip-klip di malam gulita menerangi alam, dua jiwa bersama pohon berembang sentiasa ada, jangan dilupa di dasarnya juga permata bercahaya. Begitulah dalam kesihatan manusia. Jagalah tubuh badan, jagalah harga, kerana tubuh badan adalah untuk semuanya. Kerana Allah menjadikan tubuh badan yang sempurna, dan juga berdoalah kita sentiasa agar diberi keberkatan usia dan juga usaha. Sihat sejahtera, negara jaya, dan sajak sentuhan jiwa. Dia saja orang nak umpan batin.